sakau ni kan. Kami pun nak tengok juga siapa yang sakau PMX. PMX ada bagi tahu yang mana dia akan dedahkan satu skandal besar, satu laporan besar berkenaan dengan laporan RCI tabung haji. Dia kata hari Rabu lah dia akan umumkan kepada khalayak awam. Tapi dalam masa semua tengah suspend ni, apa akan jadi, siapa yang sakau kan. Sebab cara PMX bagi tahu tu seolah-olah macam ada orang yang sakau kan, ada orang samun harta tabung haji. Tunggu demi tunggu, rupa-rupanya RCI tabung haji ni dah pun dikeluarkan keputusannya sejak tahun 2023. Maksudnya sudah 2 tahun lebih PMX peram simpan pendam keputusan laporan RCI tabung haji ni kan. Ini yang kita pelik kan, macam mana PMX boleh untuk menahan sebarang bentuk jenayah dan salah laku. Dan akhir-akhir ni lah, mungkin sejak PRN Negeri Sembilan ni dia rasa dia nak dedahkan, ataupun mungkin sebab ada kawan dalam kerajaan dia yang dia rasa tak puas hati, so dia rasa dia nak dedahkan, pun kita tak tahulah. Tapi itu yang kita pelik. Dan hari ni tuan-tuan, laporan RCI tabung haji dah pun keluar. Bila keluar tuan-tuan, ini yang peliknya saya nak share dengan tuan-tuan ni. Bila keluar, kita ingatkan adalah orang yang akan disabitkan kesalahan ataupun akan adalah pihak yang akan didakwa di mahkamah. Rupa-rupanya setakat hari ini kita tengok laporan 250 muka surat itu, kalau ada yang sakau, saya nak minta tolong PMX bawa dakwa mereka semua ke muka pengadilan. Sudah 2 tahun lebih PMX hold kan. Bawa je lah. Tak payahlah memekik sakau